Tahun 1990-an, Malaysia masih muda dan dunia tak kenal lagi Kuala Lumpur. Lepas tu, ada satu idea yang gila genius. Bina menara berkembar yang tertinggi di dunia. Bukan sekadar bangunan, tetapi simbol kebanggaan negara. Tapi, untuk kita dapat menara berkembar kita tu, ada juga masalah-masalahnya. Antaranya, tanah dekat KL tu lembut. So, jurutera terpaksa korek sampai 100 meter ke dalam dan buat tuangan konkrit yang terbesar pada masa itu. Lepas tu, Sky Bridge. Tingkat 41 dan 42 menyambungkan dua-dua menara tu. Tapi tak boleh pasang kekal sebab bangunan yang tinggi akan bergoyang. So, apa benda yang diorang buat? Diorang jadikan jabatan tu float, bergerak mengikut angin. At the time, that was a marvel of engineering. 1996, menara siap. 452 meter, 88 tingkat. All of a sudden, satu dunia kenal Malaysia dan kita menjadi tarikan pelancong. Pada hari ini, menara berkembar bukan sahaja sekadar pejabat, tapi ia adalah lambang keberanian kita untuk bermimpi, dare to dream. Sebab Petronas Twin Towers bukan hanyalah konkrit dan besi. Ia bukti bahawa Malaysia sekarang berada di mata dunia. Albeit for some of it for the wrong reasons, but still,